Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang ke Weekly Outlook untuk minggu ni Sekejap kasih Ai offkan sound ni kejap. Okay, welcome back guys to our Weekly Outlook untuk pair goal kita untuk minggu ni di mana kita always akan buat live tiap-tiap minggu. Kecuali minggu-minggu di mana Ai tak, orang kata tak berkesempatan lah untuk Ai buat live lah kan. Tapi Alhamdulillah lah kan, walaupun kadang-kadang ada aran melintang sana sini, Ai tetap orang kata konsisten untuk buat live outlook. Kalau boleh setiap hari, kalau boleh setiap hujung minggu, untuk bagi korang satu yang kita panggil insight. Kita bagi korang satu insight di mana korang boleh menganggarkan, kita boleh menganggarkan macam mana pergerakan gol ni untuk minggu hadapan dan untuk hari esok guys. Okay, so pada hari Jumaat hari tu, okay, kita ada menganggarkan bahawa akan berlaku penurunan pada gol ni. Tetapi apakan daya, zone yang kita expect price tu akan react, nampak gayanya dia just react sikit je, and then after that dia terus pacak ke atas, and then after that dekat hujung atas tu baru dia react banyak sikit lah. So pada hari Jumaat hari tu, Ai ada masuk sell dekat zone yang Ai bagi dekat dalam outlook. And then setelah Ai letak SL, setelah Ai letak TP, dan kemudian dalam masa yang sama Ai buat personal coaching dengan ada seorang brother ni daripada Sabah. And then apakan daya, kita punya entry Ai hari tu tak orang kata tak menjadilah, terkena SL. So bukti dia tu ada Ai tunjukkan lah dekat dalam Telegram channel kita, di mana korang boleh tengok dalam tu, kalau Ai kena SL, kalau Ai kena break even, kalau Ai kena TP, semuanya Ai transparent tunjuk kat korang. Sebab apa? Ai nampak dekat luar sana ramai sangat orang kata cikgu ataupun ramai sangat trader-trader yang kononnya menggelar diri diorang sebagai sifu, tetapi hanya menunjukkan benda-benda yang manis-manis sahaja. Diorang tak tunjukkan benda-benda yang orang kata loss sana sini kan. Diorang tak tunjuk diorang punya merah. Diorang mungkin kalau diorang MC pun diorang tak tunjuk juga. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya membawa satu sentimen yang tidak bagus ke dalam bidang trading ni, di mana orang-orang yang newbie ataupun siapa-siapa yang baru nak join dalam bidang trading ni, diorang akan menganggap bahawa bila aku entry aku mesti biru. Nak tak nak aku mesti biru. Kalau tak, sampai bila-bila lah aku tak boleh mengiktiraf sesuatu teknik tu sebagai satu teknik yang orang kata bagus. Dia kata macam tu. Selagi teknik tu tidak memberikan 100% win rate, selagi itulah dia akan cakap teknik tu tak bagus. Dia keep on mencari teknik lain pula kan. Orang kata dah belajar teknik durian, tiba-tiba belajar teknik musang pula, pun tak dapat 100% win rate. Lepas tu tukar kepada teknik Pluto pula, tak mendapat 100% win rate juga. Tukar kepada teknik cacing kerawit pun sama juga, tak dapat 100% win rate. So trader-trader ni dia akan end up, dia akan berada di dalam satu loophole di mana dia keep on mencari teknik baru. Okay, which is benda tu lah yang Ai kalau boleh Ai tak nak terapkan dalam community Ai sendiri, di mana Ai punya style ialah kita stick dengan satu teknik, iaitu range trading dan juga liquidity trading, dan dalam masa yang sama kita improve trading tu. Kita improve kita punya teknik tu dengan cara kita mungkin membawa masuk orang kata new confluence itu, confluence ini, confluence itu kan, so that kita punya decision making kita lebih bagus dan juga kita punya win rate kita bertambah bagus. Sebenarnya guys, kita sebenarnya dalam trading ni kita tak perlu pun win rate yang terlalu tinggi sebenarnya. Percaya tak cakap Ai? Kalau Ai cakap yang kalau korang dah ada satu win rate yang lebih kurang 50% sahaja win rate, korang actually boleh grow account korang. Bukan grow sikit-sikit ini like macam 50% return of investment. 50%
ROI. Dengan hanya 50% win rate sahaja, actually korang boleh mendapatkan 50% return of investment. Dengan orang kata dengan trading lah, macam tu, dengan trading. So ramai bila Ai cakap macam ni, mungkin ramai yang cakap ngarut lah Ai kan. Buktinya Ai dah tunjuk dah dalam kita punya live kita yang sebelum-sebelum ni, di mana Ai ada tunjukkan Ai punya account funded Ai dekat FTMO yang ini account funded Ai dekat FTMO, dan macam mana Ai growkan account tu, dan statistik account tu sendiri secara live Ai tunjukkan. Ai dah tunjukkan secara live. Dan dalam tu pun Ai punya win rate Ai tak besar sangat pun. Win rate Ai lebih kurang dalam 57% saja. Tetapi ada sesuatu ataupun ada money management yang Ai sangat-sangat orang kata disiplin jaga dalam Ai punya trading Ai. Itu yang menyebabkan account Ai grow juga at the end of the day kan, even though kita hanya 57% win rate saja, macam tu. So benda-benda ni kadang-kadang Ai pelik tau bila Ai tengok ramai trader yang orang kata suka untuk flip account, suka untuk orang kata layer kan, macam tu, suka full margin. Walhal ada satu cara di mana korang dibenarkan untuk melakukan kesilapan. Contoh macam dibenarkan untuk katakan dalam 10 entry dibenarkan untuk loss, let's say almost separuh daripada korang punya entry tu, dalam masa yang sama masih boleh grow account korang. Benda tu yang sebenarnya yang Ai cuba nak sampaikan, message itu yang sebenarnya Ai cuba nak conveykan ke dalam community AI sebenarnya. Sebab apa, ramai orang sekarang ni telah dimomokkan, telah orang kata brainwash dengan satu sentimen di mana yang mengatakan bahawa kalau masuk trading ni teknik kita mesti 100% win rate. Tak boleh macam tu guys. Sebab apa? Chart bukan kita yang buat. Chart bukan kita yang buat, chart bukan kita yang gerakkan. Kita ni hanya cuba untuk mengikut pergerakan jerung-jerung ini sahaja. Kita bukan jerung guys. Kita ni bilis pun tidak. Kan? Kita ni bilis pun tantah plankton je. Kan? Ameba je orang kata kan. So apa yang kita nak buat ialah kita nak meniru pergerakan jerung-jerung ni, dan kita punya technical analysis kita adalah untuk mendetect kan, mengenal pasti bila jerung-jerung ni mula nak buat satu pergerakan yang besar. Dan time tu kita sama-sama masuk sekali dengan diorang dalam pergerakan pasaran. Okay. Alright, so kita baca komen sekejap. Okay. Daripada Anon Mods EA cakap, Sifu apa khabar? Janganlah panggil saya Sifu, panggil saya Ai je. Panggil saya Ai je. Kalau nak panggil cikgu tak ada masalah, sebab cikgu tu ramai lah. Kan, ramailah kan panggil cikgu. Alhamdulillah sihat, walaupun baru-baru ni Ai ada terkena dengan influenza A, tapi alhamdulillah dah recover. So alhamdulillah lah, bertambah sihat, alhamdulillah. Thank you very much kerana bertanya Anon Mod EA. Dia pun cakap long time no see. Kamu ni yang mana saya? Kalau kamu student saya, tolong bagi tahu nama, saya lupa lah. Student saya dah ramai sangat guys. Student saya dah ramai sangat dalam sepanjang tahun 2025 ni je. Dah lebih daripada 100 orang student saya. Jadi saya dah memang dah tak kenal mana orang mana. Yang keep on contact dengan saya tu saya kenal lah. Yang memang dah orang kata dah biru, dah funded, ratus ribu, puluh ribu, senyap-senyap je kan, masuk seorang-seorang ke situ. Itu memang Ai dah tak orang kata dah lost contact kan, dah tak contact Ai kan. So yang itu memang dah Ai tak kenal lah sikit kan. Muhammad Nuraiman cakap, Muhammad Nuraiman 882 cakap, mantap cikgu, Isnin hingga Rabu ni cikgu masuk trade tak? Minggu ni ke minggu depan ya? Kalau minggu ini, saya as long as ada setup saya memang akan masuk. Okay, selagi ada setup saya memang akan masuk. Kalau tak ada setup saya senyap lah kan. Dia tak masuk zone saya ke, saya memang senyap lah. Saya memang tak buat apa-apa lah. Okay. AS cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Ni AS ni cikgu ni ke? Cikgu AS ke? Bukan ke saya salah orang ni?
AS ni bukan cikgu AS bukan kalau cikgu AS Waalaikumsalam cikgu lah saya ucapkan bukan. Bukan, salah orang. Minta maaf. AS, minta maaf. Waalaikumsalam. Okey. Yusof Ishak 5 cakap, Jerong tu news ke bang? Jerong tu dia bukan news. Jerong ni yang menggerakkan market lah. Yang menggerakkan market adalah jerong-jerong lah. Di mana bank-bank besar, hedge fund yang besar macam BlackRock kan. Itulah yang menggerak-gerakkan chart kita yang kita nampak sehari-harian kan. Okey. Cibik Ho cakap XAU besok cenderung naik ke bang? Kita nak tengok kejap lagi. Kejap lagi kita akan tengok Kejap lagi kita akan tengok. Sang Z cakap trade BTC ke Tuan Ai? Saya tak trade BTC sebab BTC ni saya ada sebab saya kenapa saya tak trade BTC. Saya tak suka sangat untuk trade BTC sebab BTC ni dia macam senang dimanipulasi sikit lah berbanding gold. So saya kurang berminat sikit. Tapi kalau nak minta saya tengokkan BTC tu, kalau saya ada masa saya akan tengokkan lah. Sebab ada je student-student saya yang cakap cikgu boleh tak tengok BTC sekejap. Saya boleh je masuk kejap chat BTC tengok kejap untuk korang. Boleh, tak ada masalah. Wisha cakap esok sell kan? Ini Wisha ni macam nama anak saudara saya lah. Wisha ni kan. Ni anak saudara saya bukan jangan cakap saya dah tetapkan saya dah tetapkan supaya kita punya live ni hanyalah 18 tahun ke atas je yang boleh masuk ni. Kalau anak saudara saya boleh masuk ni, saya kena tanya balik TikTok ni, kenapa anak saudara saya boleh masuk pula Wisha ni. Esok sell kan. Kita akan tengok sekejap lagi. Okay, stay tune, kita akan tengok kejap lagi. Kau Ilhamku cakap Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam kau Ilhamku. AS cakap saya pemula ni tuan. Tak ada masalah, pemula pun tak ada masalah. Yang penting join lah saya punya live saya beberapa kali. Nanti korang akan start nampak lah macam mana AI trade, cara AI trade dan cara yang senang untuk kita trade dan cara untuk senang kita buat profit. Okay, kau Lihuanku cakap selamat malam. Bahtera Waja World Central Bank. World Central Bank pun adalah satu jerong jugalah Ogi kata ni XAU ke? XAU USD. Yes, betul, gold. Ke mana? Mod cakap ke mana hala tuju next week tuan? Kita akan tengok selepas ini Mod. Kita akan tengok selepas ini, okay? Mr. Loco hantar saya heart ni. Thank you very much Mr. Loco. Okay guys, so Ai dah membaca ke semua komen-komen awal daripada penonton-penonton kita. Ni ada satu lagi. Saya pun Ai juga tuan. Dia banyak MC. Saya pun Ai juga tuan. Dia banyak MC terlalu tercedok setup. Oh, okay. Tak apa. Okay, boleh improve lagi. Saya pun dulu masa baru-baru start trading pun saya selalu je MC. Kan, saya selalu orang kata selalu je loss, selalu je MC. Tapi kita improve diri kita lah. Macam tu kan. Thank you Mr. Loco hantar kita ni lagi. Diamond lagi 5 ni. Thank you very much. Susah je. Khairul Arif cakap ada orang boleh gerakkan chart tak tuan? Saya tak pastilah. Ada seorang ustaz ni yang agak popular juga kan. Dia claim, dia kata kawan dia boleh gerakkan chart, tapi saya rasa tu bid'ah je lah kan. Kita pun tahu yang boleh menggerakkan chart ni adalah order-order yang besar. Jadi bila order-order yang besar kan, kawan ustaz tu dia, saya tak tahulah berapa kaya dia lah kan. Kalau dia memang betul-betul kaya, yang dia memiliki satu bank besar dunia, mungkin dia boleh menggerakkan chart lah kan. Tapi setahu saya lah yang boleh menggerakkan chart ni adalah bank-bank besar dunia saja. Okay, kita tak boleh menggerakkan chart. Ogi cakap bila nak bearish ni? Itulah pasal saya pun gold ni saya menunggu-nunggu keadaan bearish di mana kita boleh try untuk masuk sell untuk retracement lah. Tapi kita tengok macam mana dulu keadaan gold ni. Okay. AS cakap macam nak putus asa, banyak dah habis tuan. Okey, berkenaan dengan putus asa saya nasihatkan kepada siapa yang berada di dalam bidang trading, yang siapa-siapa yang dah start trading, okey. Satu yang saya nasihatkan ialah jangan berputus asa. Sebab apa? Saya kalau saya boleh menaiki mesin masa Doraemon tu yang dalam laci Nobita tu kan. Apa yang saya nak buat ialah pertama kali ialah saya nak naik mesin masa dan saya nak balik kepada beberapa tahun lepas di mana saya hampir give up dalam trading. Selepas saya loss dengan banyak sekali lah kan. Saya loss lebih kurang dalam RM10,000 lah time tu kan. Tetapi
Alhamdulillah, diri saya masa tu tidak memilih untuk give up terus dan pilih untuk meneruskan trading ni kan. Dan apa yang saya buat ialah, first of all ialah apa yang saya buat, saya daripada saya trade account yang betul, saya tukar kepada account demo balik. Saya tukar kepada akaun demo balik dan saya invest pada ilmu dahulu. Maknanya saya belajar dengan Cikgu Omar Ali, BBMA. Saya belajar dengan ada cikgu yang ini. Lepas tu saya join community trader daripada Amerika Syarikat. Saya join community trader daripada UAE. Saya join community trader-trader yang kat luar lah. Sebab apa? Community trader Malaysia ni, dia korang kena pilih betul-betul guys. Sebab apa? Kebanyakan community trader Malaysia ni kebanyakannya adalah toxic lah sebenarnya. Saya nampak lah kan, ada toxic sikit lah kan. Jadi saya pun macam, saya lebih berminat kepada trader-trader Amerika Syarikat punya pendekatan, di mana diorang jaga money management dengan bagus, dia orang jaga risk management dengan bagus, berbanding dengan trader-trader Malaysia yang asyik nak hentam je kan. Asyik, orang kata apa, asyik nak hentak, lepas tu asyik nak full margin. Lepas tu adalah seorang trader ni, dia buat satu group Telegram dia, lepas tu dia pergi claimnya ke semua setup dia, setup full margin. I tengok daripada jauh lah macam, alamak, semua setup full margin ke? Seriously kan? Kalau nak setup full margin seriously I cakap tak semua setup yang, kalau I lah, I tak akan, orang kata, even though setup A+++++ I pun I tak akan full margin. I tetap akan dengan I punya money management dan risk management I yang sama sahaja dengan setup-setup yang lain. I tak akan full margin dekat satu setup. Sebab apa? Dia seumpama, bila kita full margin dekat satu setup ni, keumpama macam kita ni nak menembak sesuatu, dan bila kita nak menembak sesuatu dan tembakan kita tu kena betul-betul tepat. Macam tu, barulah kita dapat sasaran kita. Walhal kita ni bukanlah trader yang orang kata bagus sangat macam DDNK yang pernah menang World Trading Championship ke, tidak. Kita ni hanya trader-trader marhain je. Trader-trader biasa je kan. Jadi itulah macam seperti mana yang I bagi tahu dalam live I yang sebelum ni, di mana I punya money management I kan ialah I akan memecahkan I punya total equity tu kepada 10 peluru. Dan daripada 10 peluru itulah kita ada peluang untuk melakukan kesilapan dalam beberapa peluru kita tu, dan dalam masa yang sama kita masih boleh grow account kita. Cuma grow dia tu tidaklah secepat orang-orang yang full margin, tidaklah secepat orang-orang yang layer-layer tak tentu arah, tidaklah secepat orang yang kaki flip account. Kadang-kadang I pelik tau, I tak faham kenapa trader Malaysia punya mentality suka sangat full margin, suka sangat grow account, flip account. Korang tahu tak, korang punya, bila kita ada this kind of, orang kata, mentality rentan, orang panggil rentan tau. Rentan ni apa dalam bahasa Melayu orang kata desperate mentality. Bila kita ada desperate mentality, sebab itulah orang Malaysia banyak kena scam. Perasan tak orang Malaysia banyak kena scam? Perasan tak? Habit ni. Just nice cakap habit. It's not just habit. Dia jadi macam satu, orang kata, addiction tau. Dia jadi macam satu addiction. Sebab tu ramai orang dekat Malaysia ni banyak kena scam. Sebab apa? Antara sebab-sebab kenapa trader-trader Malaysia ni suka senang kena scam adalah diorang nak kaya cepat. Tu satu. Kena scam dengan skim cepat kaya lah kan. Lepas tu dia kena scam dengan siapa? Okey, dia kena scam dengan trader yang kononnya bagus. Lepas tu dia kata, oh melah saya tradekan untuk kamu. Dia kata macam tu. Dia pun bagilah duit dekat trader ni. Kononnya trader ni bagus sangat, and then after that trader ni trade kan, and then hancur account. Lepas tu hilang entah ke mana. Ramai tau trader-trader dan juga rakyat-rakyat Malaysia kena apa ni? Kena scam. Dan I rasa ini adalah disebabkan oleh mentality rentan lah yang I cakap tadi kan. Mentality rentan yang I cakap tadi tu, di mana kita desperate sangat nak, orang kata, buat duit dengan cepat, desperate sangat nak orang kata nak jadi cepat kaya. Itu masalahnya. Malaysian punya mentality. Cerpen Mimpi cakap setup tak ada yang salah, yang salah risk, setup tak ada yang salah risk management kita. Betul, ini adalah sangat betul. Setup bila dia hadir dekat depan mata kita,
kita boleh ambil. Macam AI, kalau setup tu memenuhi kriteria yang AI nak untuk ambil satu-satu setup tu, AI akan ambil je. Tapi, AI hadkanlah risiko AI. Maknanya, kalau dia terkena SL sekalipun, AI akan, orang katakan, akan hilang sebahagian kecil je daripada akaun AI. Dan ada lagi sebahagian besar daripada akaun AI yang AI boleh gunakan untuk AI cover balik apa yang AI dah lost tu. Macam tu. Itu yang kita kita panggil sebagai risk management, money management. Kan? OG cakap pakai apps apa yang... pakai apps apa ya trade dulu, guna Bybit kena ban pula. Oh, saya tak guna exchanger untuk trade. Kita tak guna exchanger. Gold ni kita guna MT4, MT5 je. 1.eth cakap ada group community crypto Malay ke? Saya tak pasti. Saya tak berminat dengan crypto. Okay. Saudagar Banelli, Alostar cakap full margin tak nampak screen dah. Ini bukan full margin. Ni kita panggil sebagai layer-layer. Layer-layer. Bang Mus cakap setup basic pun boleh buat setup basic pun boleh buat make profit. Ya betul. Kadang-kadang setup yang senang-senang, contoh macam engulfing kan. Maknanya korang nampak engulfing ni korang masuk kan. Pun boleh buat duit juga. Tapi dengan satu syarat, money management, risk management kena jitulah kan. Janganlah pergi full margin dekat jumpa tiba-tiba dekat H1 jumpa bullish engulfing terus masuk buy. Kan, full margin pula tu sampai tak boleh tekan MT5 tu kan. Dah tak boleh tekan kan, bunyi krang-krang, dah tak boleh tekan kan. Itu memang kalau tak jadi, habislah. Korang dah tak ada apa-apa untuk recover balik korang punya setup yang fail tu. Macam tu. Asher_Rin cakap kalau 2K USD lot berapa sesuai? Saya lot saya berubah-ubah mengikut kebesaran stop loss saya. Ini benda ni saya ada kupas dekat dalam satu video yang saya buat, video money management yang saya buat dekat dalam YouTube. Boleh masuk YouTube channel saya @AIE_Trader, sama macam belakang ni, @AIE_Trader. Pergi masuk dekat YouTube, tengok ada satu video berkenaan dengan money management. Saya ada kupas berkenaan dengan lot, macam mana kita nak kira lot yang sesuai. Okay, alright. Bat Syam cakap tu full margin 10 pip angkat. Saya terus terang saya cakap full margin plus asal biru close, dia sebenarnya dia bukanlah satu cara yang sustainable untuk kita jaga kita punya equity kita, untuk kita grow equity kita on the long term. Faham tak? Maknanya dia macam mana tau? Dah lah full margin. Okay, dah lah full margin. Tapi bila price tu macam floating, yakin pula tu nak hold sampai ke orang kata satu aras kan. Katakan aras dia 4025 katakan. Kan? Dia kata okey, saya full margin ni, tapi bila price tu turun sampai 4025 saya akan cut. Dia kata macam tu kan. Benda-benda macam tu orang kata boleh pula disiplin kan. Dia boleh naik balik ni. Harapan tinggi ni. Dia boleh pusing balik ni. Dia boleh pusing balik ni kan. Tetapi kenapa bila price tu dah biru tak ada orang kata satu perasaan yang sama untuk hold price tu sampai ke tepi? Kenapa? Kan masa dia floating tu boleh pula orang kata confident untuk cakap yang price tu boleh pusing balik dan naik balik ke untuk jadi biru kan. Tapi bila dah biru, kenapa tak confident untuk price tu, tak confident untuk mengatakan price ni boleh ni sampai tepi ni, hold aje lah. Kenapa asal biru close? Kenapa? Kan? Itu satu persoalan yang dulu AI selalu tanya diri AI balik. Aku ni, kalau aku asal biru close, dulu AI asal biru close juga. AI cakap pasal diri AI lah. Okay. Dulu AI asal biru close juga. Bila kita asal biru close kan? Tapi bila kita floating, kita yakin pula nak hold kan bila floating kan. Tapi kenapa bila dah biru sikit, kita tak yakin nak hold sampai ke tepi? Itu satu persoalan yang susah untuk dijawab. Korang try untuk jawab kenapa benda ni jadi. AS cakap, Bang Mus cakap macam contoh setup basic. Macam mana contoh setup basic? Saya dah cakap lah, engulfing lah. Engulfing pada saya apa ni lah, basic lah. Cerpen Mimpi cakap, Bat Syam biasanya lingkup lepas tu. PK Mat 5444 cakap, selamat malam semua sahabatku. Selamat malam semua ya. Saudagar Benelli cakap, level orang trader dan orang biasa tak sama. Betul. Kita punya trader mentality dia kental sikit guys. Kental sikit. AI dulu sebelum jadi seorang trader, AI sangat-sangat panas baran. Maknanya bila sesuatu benda yang AI buat yang tak jadi, bila dia tak jadi, AI memang marah. Marah memang sampai boleh pecahkan barang lah, orang kata kan. Tapi bila dah jadi trader,
Kan, bila dah belajar tentang money management, risk management, kalau orang kata benda tu tak jadi pun, kita still orang kata relax je kan. Relax, tak ada marah-marah baran-baran ke apa, nak marah-marah, tidak. Ini wifi sendiri pun dah mengakui benda ni. Bang Mus cakap pakai BO trend di M5 pun dah cukup. Ya betul, boleh je. Cuma kat M5 ni dia punya fail setup dia tu banyak sikit lah berbanding dekat time frame lebih besar. Kucing lapar cakap, Assalamualaikum Bang Ai. Waalaikumsalam Nick. How are you? Billionaire 2024 cakap, salam bos, kripto ke? Ni bukan kripto ni XAU USD gold. Cerpen Mimpi cakap, market bukan kita punya, scammer. Ramai scammer cakap macam tu ke? Just Nice cakap, for sure ramai kelabu mata tengok kekayaan palsu kat TikTok. Ya betul. Betul guys. Okay, biar Ai terangkan biar Ai bagi tahu korang something Okay, Ai pernah interview seorang trader lah yang dia boleh dikatakan nampak kaya lah dekat dalam orang kata TikTok ni. Ai tak nak expose nama dia. Okay, Ai pernah interview dan Ai interview lah broker di mana dia tu orang kata berkecimpung lah, maknanya dia IB lah kan. Rupa-rupanya Mamat ni kan, yang duk tayang kereta mewah, yang duk tayang rumah besar, sebenarnya kereta mewah tu disewa oleh broker. Broker bayar sewa bulan-bulan untuk bagi dia untuk buat konten guys. Faham tak? Lepas tu rumah besar tu pun broker sewa bagi kat dia untuk buat konten juga. Faham tak benda ni? Kalau Ai memang like macam once aku dah tahu benda ni, aku memang dah tak boleh nak brain lah. Bila kita nampak ada trader yang suka sangat menunjuk orang kata kemewahan ni, Ai memang tak boleh brain lah. Kan? Ai sebagai seorang trader kita pun dah boleh dikatakan berada di dalam zone trader yang konsisten kan. Tapi Ai still tak nak melaburkan diri dalam, Ai tak nak memiliki satu kereta yang mewah, Ai tak nak memiliki rumah yang terlalu besar kan. Ai tak nak ke arah benda-benda macam tu. Sebab apa? Ai punya matlamat apa tau? Ai punya matlamat ialah dulu kita banyak utang, betul tak? Kita banyak utang. Okay. Kita banyak utang guys. Okay. Dulu kita banyak utang. Kadang-kadang dulu mak kita sakit pun, kita nak beli pampers mak pun kita terpaksa swipe credit card tau. Kan? Tapi Ai dah sedar tau. Okay. Bila kita ada satu extra money, apa yang Ai buat ialah Ai nak save untuk membeli kehidupan pada masa akan datang. Faham tak? Faham tak apa yang Ai cuba nak sampaikan ni? Kita nak save duit tu untuk membeli kehidupan pada masa akan datang. Maknanya macam ni, okay, kebanyakan orang dekat Malaysia ni kan, diorang hidup atas hutang. Faham tak? Maknanya dia macam, okay, contoh kalau macam tak ada credit card, dia memang tak boleh nak, orang kata dia akan rolling credit card dia. Dia akan rolling credit card dia. Maknanya dia guna, ujung bulan dia bayar. Lepas tu dia guna balik, ujung bulan bayar. Macam tu. Kebanyakan orang Malaysia macam tu. Maknanya dia live from paycheck to paycheck. Okay. Tetapi apa yang Ai nak buat ialah, Ai dah kaji tau. Okay. Seminggu keluarga Ai makan duit dapur 200.5 macam tu. Okay. Lepas tu sebulan duit jajan bini Ai 2,500. Ai dah kaji benda ni. Kita dah orang kata buat calculation and everything kan. Lepas tu duit extra lebih kurang dalam maybe 1,000 lah, in case kalau ada emergency kereta rosak ke apa kan. So, Ai accumulatekan this amount of money dan Ai times by 12. So, Ai dapat roughly 1 tahun berapa nilai duit yang aku perlukan untuk aku, orang kata, hidup tanpa perlu bekerja. Macam tu. Faham tak? Tanpa perlu bekerja. So, lebih kurang dalam 30-40 ribu lah. 1 tahun untuk Ai yang keluarga, ada anak, ada bini macam ni lah kan. 36 ribu ke 40 ribu macam tu. So, apa yang Ai buat ialah, bila Ai trade, okay, cukup aja 40 ribu, sebenarnya Ai dah membeli 1 tahun ke hadapan punya kehidupan. Faham tak? Ai dah membeli 1 tahun ke hadapan punya kehidupan. Dengan syarat Ai tak upgrade kereta, Ai tak upgrade rumah, Ai tak tambah bini, Ai tak tambah anak. Itu penting tu. Itu penting tu. Tahu? So jangan upgrade life. Kalau kita tak upgrade life, duit yang kita ada tu, let's say tahun ni Ai grow account Ai dapat lebih kurang dalam 100 ribu. For example, profit lah. Kan? Ai dapat 100 ribu. So, bila Ai dah dapat 100 ribu, Ai akan
Yelah, simpan dan invest kat satu tempat yang sangat-sangat low risk, maybe dalam ASB ke apa kan, so that bila ai ada 100,000 tu, ai dah tahu, okay, for the next 2 or 3 years, maknanya kalau aku tak ada kerja, trading aku tak menjadi sekalipun, anak bini aku takkan putus makan, insyaAllah. Okay, insyaAllah takkan putus makan. Okay, anak aku tetap akan dapat susu, insyaAllah kan. So maknanya tak trade pun tak ada masalah. 2-3 tahun boleh hidup dengan orang kata apa, dengan duit yang dah ada tu. So ai lebih ke arah macam tu. That's why ai tak nak upgrade kereta, beli Mercedes, ai tak nak upgrade rumah, apa kondo mewah-mewah. Ai tak nak buat benda-benda tu semua. Ai lebih nak ke arah untuk membeli masa depan ai dengan menyimpan trading apa profit trading ai ni untuk membeli setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun punya kehidupan di hadapan. So that kalau tiba-tiba lah kan, kalau tiba-tiba ai tak boleh nak trade ataupun ai decide untuk nak stop trading sekejap, tak nak ajar korang, tak nak buat apa-apa, stop trading sekejap kan, dan tak bekerja, ai masih lagi boleh boleh sustain selama 2, 3, 4, 5, 10 tahun dengan duit yang ai simpan tu. Tanpa, dengan syarat tanpa upgrade life jangan upgrade life. Ini benda ni kalau korang tanya dengan Khairul Aming pun, dia akan cakap benda yang sama. Khairul Aming, dia akan buat benda yang sama. Khairul Aming sampai sekarang duk pakai Beza tau. Duk sekarang pakai Beza. Orang kata cakap kenapa tak beli Mercedes ke apa, dia pakai Beza, relax je. Kenapa? Sebab apa? Benda tu tak penting. Yang penting kereta tu boleh bawa kita daripada satu tempat ke satu tempat yang lain dengan selesa kan. Bukan kita naik orang kata kereta lembu ke sampai sakit belakang ke apa. Tidak kan, benda-benda macam tu. So faham tak? Faham tak benda-benda ni semua? So kalau korang nampak mana-mana trader dekat dalam TikTok yang duk tayang kereta, duk tayang rumah, tolong jangan percayalah. Benda-benda ni semua retorik pemasaran sahaja. Dia orang tu IB sahaja. That's why korang, kalau korang masuk ai punya community, ai tak pernah dah berapa tahun dah. Okay, ai tak menggalakkan korang untuk join IB yang ada ai ke tidak. Tak ada benda-benda ni semua. Buat apa kan? Duit IB pun dulu ai pernah dapat duit IB sangat-sangat ciput guys. Berbanding apa yang ai usahakan dengan prop firm kat belakang-belakang ni semua kan. Duit IB ciput je, bukan banyak sangat pun kan. Lepas tu kalau orang trade, kita dapat commission. Kalau orang tak trade, kita tak dapat commission. Baik, kita trade sendiri. Kita dah tahu kita punya pace kita and everything kan. Macam tu. Okay. YSSS cakap, adakah gold akan terus fly bang? Kita akan tengok sekejap lagi. Kejap je lagi. Sekejap. Lagi 5 minit. AS cakap, Bang Mus, baik saya kena belajar sebab selalu terciduk dengan SL. Ogi cakap, guna apps apa ya trade? Kita tak recommend apa-apa apps Dingklang cakap, Dingklang send heart dekat saya. Thank you very much Dingklang. Bang Mus cakap, sangat betul. Dia mai tamak gila nak FM, modal banyak mana pun habis juga. Betul. Kalau dapat kikis kan sikap tamak ni, korang dah setapak lebih, orang kata, lebih ke hadapan berbanding kebanyakan trader dekat Malaysia ni. Okay. Khairul Arif cakap, buat analisis sikit bang untuk esok. Ya betul, kita akan buat kejap lagi. Kita akan buat selepas ni. Khalik Zamzam cakap, layer berlapis kek Apollo, time frame nak besar-besar, modal ciput, lepas tu MC kata market jahat. Kalau modal kecil, gunalah send account. Janganlah orang kata apa ni. Labubu cakap, Lamborghini abang warna apa? Saya tak ada Lamborghini Saya naik Persona je. Saya naik Proton Persona je. Saya tak segan nak bagi tahu yang saya tak ada Lamborghini, saya tak ada Mercedes, saya naik Persona je. Kan? Jangan tanyalah pasal Lamborghini. Cuit pedas, betul. Lot sepatutnya ikut zone ke SL, bukan capital saja. Betul. Ren Espada cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ren. Thank you sebab join kita. Pool cakap tamak. AS cakap, ya betul bang, saya macam tu selalu close awal. Bang Mus cakap 10 pip pun okey, janji account grow. Kalau kamu punya TP 10 pip tapi kamu punya SL 30 pip, long run, long term, akaun kamu takkan grow. Percayalah cakap saya. Kamu cuba tambah balik berapa banyak SL kamu dengan berapa banyak TP kamu grow ke tidak on long run. Ini bukan saya cakap pasal 2-3 trade, tidak. Ini saya cakap pasal 100 trade. Cuba kamu buat Bang Mus, cuma kamu kira. Spectral cakap, master emotion sangat penting. Ya betul, trader kena master emotion. Pak Doi cakap, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya setuju sangat dengan tuan, dulu pun sama emosi. Betul, kita dah berubah Pak Do.
Bang Mus cakap saya anggap trade adalah hobi saja, so tak stres. Boleh juga macam tu. Pak Doi cakap bila dah jaga hati pun senang. Betul. Bila jaga hati kita senang. Okay? Senang. Mr. Loko cakap sifat manusia fight or fight. Fight sebab takut hilang profit. Fight hold floating losses. Itulah masalahnya. Itu masalahnya. Kena kikis lah benda-benda macam ni. Nomi cakap betul. Lepas tu dia kasih signal palsu kan. Ada dengar kes ni. Ada dengar kan kes ni kan. Saja buat klien under IB dia MC sebab dah deal dengan broker. Betul. Ini betul. So, saya pun ada dengar di mana ada certain IB yang dia deal dengan broker, di mana broker ni dia sengaja je suruh IB ni bagi signal supaya kasih loss. Supaya broker ni dapat lah. Kan bila korang loss, korang sedekah duit kat broker lah. Ren Espada cakap life simple-simple je, hati pun tenang. Betul, saya life simple-simple je. Bini pun seorang je kan. Kereta pun ada 2 biji je. Kereta cap kucing je, Proton je kan. Macam tu. Mr. Apit 13 cakap silent trader. Golden Girl Life cakap Ren Espada. Betul, live low profile. Low profile je, senang kan. Juragan M3 cakap tambah ish tak nak ke bang, tambah isteri sama isteri tak nak lah. Saya pening kepala kan. Yang seorang ni pun saya dah pening tak nak tambah-tambah lagi dah. Golden Girl Life cakap kan quality over quantity. Betul. Tweet Pedas cakap mana ada Khairul Aming pakai Beza, dia pakai 4x4. 4x4 pun dia ada, tapi mainly dia pakai Beza je. Kan. Dia sendiri bagi tahulah dalam dia punya live dia. Aduh. AS cakap, ya betul. Saya pun terfikir macam KA cakap. 4x4 ni dia guna untuk angkat barang je. Juragon M3 cakap, tapi yelah sifat duit belanja. Betul. K Siren cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragon 53 cakap, bang trade prop tu untuk apa bang? Untuk profit lah. Untuk dapat duit lah. Trade prop tu untuk apa? Untuk dapat duit lah. Seriously lah cakap macam ni. Come on lah. Kan. K Siren cakap, first time tengok live TikTok lu ni. Tengok lagi selalu. Okay. Bat Syam cakap, ada sifu-sifu IB yang suka sidai student sampai mereka fed up. Buat group tapi tak ada guide betul-betul. Betul. Betul. Ramai juga ada. B ke S nanti kejap lagi. Golden Girl Life cakap, saya baru je 10 minit follow awak sebab very humble. Thank you very much sebab follow. Syah 7013 cakap, Assalamualaikum. Saya setuju untuk TP dan SL at least ratio 1:1. Kalau okay, berkenaan dengan ratio ni, boleh mula dengan 1:1 dulu. Slowly, bila dah ada confident nanti cuba untuk naik ke 1:1.5. Sekarang AI dah 1:2 kan. Tapi adalah kadang-kadang bila AI confident memang AI pernah dapat 1:6. Okay, tapi dia punya penantian dia tu menyeksakan sikit lah kan 1:6 ni. Okay. 7760M5 cakap, betul apa AI cakap. AI banyak bantu clearkan cara trade. Thank you. Thank you very much. Bang, saya rugi 6900 USD trading. Bikin malu kan? Tak apa. Tak ada masalah. Rugi. Yang penting jangan give up. Sebab apa? Nanti boleh recover balik rugi tu. Boleh ajarkah? Serasa macam ada potential trading ni. Boleh masuk dalam kita punya community kita. Masuk dalam tele kita. Tengok dulu. Join tele kita dulu. Nilai daripada sana. And then after that nak masuk group coaching boleh je. Kan group coaching pun kita tengah open sekarang ni. Bulan 12 punya group coaching. Bulan 1 punya group coaching. Sorry. Farah Zahari cakap untuk newbie macam mana ya nak belajar. Boleh PM tepi. PM tepi. Ataupun ada link dekat bio saya. Boleh link boleh tekan link apa untuk contact admin. Nanti dia akan reply Roy cakap jaga money management, minimum target berapa pips bang? Target saya mengikut saya punya SL lah. Kalau SL saya besar, target TP saya besar lah juga. Pakai broker apa? Saya tak recommend apa-apa broker. Aizat Razak cakap, Waalaikumsalam. Ren Espada cakap, saya stick 1:2 lagi. Kadang-kadang je 1:3 atau 4. Ya betul. Saya pun macam tu, Ren. Saya pun macam tu. Donald Trump hantar rose kat saya. Thank you very much Donald Trump. Aziz FT cakap, bang okey ke kalau buat PL untuk trade? Janji tak tamak, janji hari-hari PL ni apa? PL ni apa Saya tak faham lah PL ni apa.
Thank you Star X hantar awesome dekat saya. Ada 2 3 dia hantar kek, dia hantar rose, lepas tu dia hantar snowman okay. Bang tak ada rasa dia nak retest kat 4350. Kejap lagi. Okey, saya terpaksa stop dulu untuk baca ke semua komen sebab kita dah lambat untuk kita punya weekly outlook kita sekejap lagi saya akan kembali untuk membaca komen-komen anda. Sabar ya guys Thank you sebab kita ada 131 mata memandang ni dan ada 4454 like. Thank you very much guys. Keep on tapping your screen, bagi like lagi dan kalau boleh share dekat kawan-kawan okey untuk kita start kita punya weekly outlook kita untuk minggu ni. Okey. So, untuk weekly outlook ni kalau kita tengok disebabkan ini adalah weekly outlook, first of all kita kena tengok weekly terus. Kita nak tengok weekly ni minggu depan dia ada possibility dia nak buat apa. Okey, sekarang Ai dah pergi kat weekly. So kalau korang tengok weekly punya closing minggu lepas ni, dia close dalam keadaan apa guys? Apa isyarat awal yang dia nak bagi tahu kat kita? Korang rasa korang boleh tak komen sikit? Apa isyarat awal yang dia nak bagi tahu kat kita kalau kita tengok on weekly time frame punya candle closing minggu lepas ni? Cuba komen sikit. Sebab benda ni sangat-sangat penting. Cuba komen. Ini lagi penting untuk komen. Okay, ini lagi penting untuk komen. Alright. Ahim Salim cakap B. Tarmizi cakap fly. Star X cakap dia mau keep on striking. Kit cakap bullish. Nick Norazam 77 cakap bullish. Aizat Razak cakap dia dah trade dia dah tak ada barrier sebelah, memang boleh all time high lagi. Vignesh Waran cakap all time high. Undefined 1010 cakap naik. Alip Zai cakap strong buy. MJ cakap full bullish Kaul Ilhamku cakap B. Golden Girl Life cakap dia close retrace balik naik. Naik balik from fresh resistance. Karas cakap bullish. Aziz cakap bullish momentum kuat. Roy cakap uptrend. Taufik Hafiz cakap bullish. Star S cakap wah term orang lama siuk dah dengar. SL Hanif cakap SL. AS cakap bang macam mana nak cari send account? Boleh PM tepi. Saya tak boleh nak recommend apa-apa broker dekat dalam ni sebab yelah menyalahi undang-undang. Tapi kalau awak nak tahu broker apa yang saya guna yang ada send account yang bagus, yang trusted, boleh PM tepi. Saya boleh bagi personal, orang kata apa, personal recommendation saya secara one to one lah. Saya tak boleh cakap secara public. Okay, Glad MP cakap momentum bullish in control. Okay, so apa yang korang cakap tu benar-benar berlaku. Sebab kita nampak pada minggu lepas punya closing, kita nampak gold ni memang on weekly time frame dia memang bullish guys. Dia memang bullish. Tapi sejauh mana yang dia possible untuk pergi naik lagi? Ini menjadi tanda tanya. Ramai trader dekat luar sana termasuklah Ai. Termasuklah AI. Termasuklah AI. Kita tak tahu sebab apa, bila kita tengok tepi kan, trader-trader apa, trader-trader support and resistance, kan, trader-trader support and resistance, dia dah tak boleh nak tengok tepi dah. Dia dah tak boleh tengok tepi dah kan. Dia tengok tepi, mana support, mana resistance sebelah ni, tak ada, kosong kan. Macam mana kita nak trade ni? Tak ada support, tak ada resistance, nak masuk sell macam tu kan. Kan. So jadi kita tak tahu ke mana dia nak pergi lagi. Tetapi korang pernah tak dengar satu istilah yang kita panggil sebagai Fibonacci extension? Pernah dengar tak benda tu? Cuba komen sikit. Pernah dengar tak satu istilah yang kita panggil sebagai Fibonacci extension? Dia bukan retracement Dia ada dua. Fibonacci ada dua. Satu Fibonacci retracement yang kita selalu guna untuk cari retracement. Okay, which is benda tu selalu kena. Memang sangat-sangat selalu kena. Lagi-lagi bila kita tunggu dekat golden zone. Betul tak kan? Tapi Fibonacci extension ni ramai orang tak pandai guna, tak pernah ambil tahu. Okay, so Ai ada satu setting Fibonacci yang Ai gunakan untuk mencari, orang kata apa, extension price tu dia boleh pergi sampai mana. Okay, so dalam ni Ai nak tarik Fibonacci daripada sini. Daripada ujung bawah ni sampai sini, Ai nak tarik satu Fibonacci dan Ai nak tukar setting ni supaya Ai dapat sejauh mana price tu boleh pergi. Boleh pergi 2. Okay, macam ni. Okay.
dan Ai padam benda-benda yang berkaitan dengan retracement. Okay. Dan sekarang ni, Ai akan cuba untuk terbalikkan Fibonacci ni. Okay, macam ni. Okay. So, bila Ai menggunakan Fibonacci extension, Ai nampak ada satu area. Ada satu area dekat sini yang possible price ni akan pergi dahulu dekat sini. Ini apa yang kita panggil sebagai retracement zone. Kan? Retracement zone. Di mana price ni bila dia pergi sampai sini, dia kena retrace. Dia wajib retrace. Dia wajib retrace. Dia wajib retrace. Dia kalau dia tak nak retrace panjang pun, dia mungkin akan retrace sikit je. Macam tu. Retrace sikit je. Then after that, kalau dia pecah semula zone yang ini, dia boleh naik semula sampai ke zone target yang Ai tanda ni, 5851 ni. Macam ni. So ini adalah orang kata kalau kita menggunakan Fibonacci extension lah, di mana kita boleh mengukur, di mana kalau daripada manipulation yang berlaku dekat sini, kita boleh menganggarkan yang price ni dia boleh terbang berapa jauh lagi. So, bila Ai cakap yang zone kita dekat area sini, dan bila kita nampak yang price ni, kan, bila kita nampak yang price ni minggu lepas dia close dalam keadaan bullish, so automatically kita boleh cakap yang price ni boleh lagi panjat sampai sini. Boleh lagi panjat sampai sini. Okay? So, minggu depan, on weekly time frame, disebabkan dia close dalam keadaan bullish macam ni, okay, biar I lock dulu yang ini, supaya kita nampak kat mana dia possible boleh pergi in the future, kan, biar I lock dulu, kan. So, minggu depan, apa yang kita boleh buat ialah, kalau kita nak trade on weekly time frame, on weekly time frame punya pergerakan, kita kena tunggu retracement. Kita kena tunggu retracement, dan kita masuk daripada retracement tu untuk menuju ke atas lah, macam ni. Nak buy terus ke atas ni boleh ke Ai? Mungkin ada orang tanya kan, Ai nak buy terus daripada atas ni boleh ke? Boleh je, tapi korang kena cover banyak lah. Maknanya korang punya account kena boleh cover satu pergerakan yang besar untuk floating lah. Maknanya macam tu. Nak buy terus kat atas ni, nak buy high kat atas ni boleh. Boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau dia retrace, korang kenalah cover satu retracement yang besar. Kan? Kena cover satu orang kata floating yang sangat besar. Dan kalau account korang tak tahan benda tu, dia akan jadi masalah lah nanti. Dia akan jadi masalah lah, dan dia akan, orang kata, kalau account tak besar, dia akan MC lah. So, untuk menjadi sedikit bijaksana, bijaksana, bijak situ, bijak there, bijak here, kan. Untuk menjadi seorang trader yang bijaksana, adalah lebih baik untuk kita cari dia punya retracement dahulu. Kita cari retracement dahulu. Bijak sini, betul kan? Jadi nak tengok dekat mana nak cari retracement tu, kita kena buat apa? Kita kena tunggu dekat lower time frame lah. Kan, itu je. Sekejap, kasi padam sekejap. Kita kena tunggu kat lower time frame. Lower time frame tu bawah daripada weekly lah. Kan, bawah daripada weekly. Dan kalau kita tengok dekat sini, adakah daily time frame ni sudah pun bersedia untuk turun? Korang rasa dia dah bersedia untuk turun ke belum? Kalau kita tengok closing pada hari Jumaat hari tu, kita comparekan closing pada hari Jumaat hari tu, adakah korang rasa on daily time frame dia dah bersedia untuk turun? Kita tengok okay. Undefined 1010 cakap belum. Golden Girl Life cakap ada possibility akan turunkan harga next week. Tarmizi 3131313 cakap belum. Karas cakap belum. Taufik Hafiz cakap belum. Ya, betul. Maknanya korang dah mula nampak dah. Korang dah mula nampak dah yang price ni belum lagi bersedia untuk turun pada hari esok. Kita cakap pasal hari esok. Dia belum nak turun lagi. Kenapa I cakap dia belum nak turun lagi? Sebab hari Jumaat hari tu, dia telah pun naik dan dia telah pun close lebih tinggi daripada shadow high candle hari Khamis. Nampak? Dia dah buat candle breakout macam ni. Dia buat benda ni. Okay, itu kawan hitam lah. Senang sikit nampak macam ni. Dia buat satu candle breakout. So, maknanya, kenapa saya cakap dia buat candle breakout macam ni, dia belum bersedia untuk turun, korang cuba lukis pergerakan price
berdasarkan dua candle ni, merah dan hijau ni menggunakan open low high close dan open high low close. Cuba lukis. Okey, kita lukis yang merah dulu. Okey, merah apa? Merah open high low close, betul? Dia close kat sini kan? Kemudian kita masuk candle yang hijau ni pula. Dia open atas sikit. Dia open sini, dia open low, high, dia naik sampai atas ni. And then after that, dia turun dekat sini. Okay. So, apa yang korang nampak dekat sini, korang rasa? Korang nampak apa? Apa yang korang nampak dekat sini? Adakah korang nampak satu structure yang di mana price tu nak naik ke? Ataupun adakah korang nampak satu structure di mana price tu nak turun? Macam tu. Korang nampak structure buy ke? Korang nampak structure sell ni? Bullish ke bearish? Kan? MZ Space cakap BO. Golden Girl Life cakap bullish. Undefined cakap HH. High. Devil Alive cakap sell. Oh, sell. Ahim Salim cakap naik. Taufik Hafiz cakap bullish. BO. Fix Style cakap nak naik. Tamizi cakap naik. Dot cakap naik. Azi FT cakap buy. Cepen Mimpi cakap boleh masuk entry bila harga kat body candle hari sebelumnya. Mr. Right cakap buy. Okay, so betul lah, memang betul lah. Kebanyakan korang komen tu kan memang betul. Kalau korang nampak dekat sini, kalau kita tengok on pembentukan high dan low kan, kalau korang nampak, okay, kat sini kita ada satu high kan. Lepas tu dia buat low kat sini, lower low. Kemudian dia buat satu lower high dekat sini. Sepatutnya kalau dia nak turun ke bawah, dia akan buat apa? Satu lagi. Dia akan buat apa? Kalau dia nak turun ke bawah, dia akan buat apa? Dia akan buat apa? Kalau dia nak teruskan perjalanan untuk turun ke bawah. Yes, betul. Tamizi cakap betul. Glad MP cakap lower low. Ramai ni. Dot pun cakap lower low. Jukemaster cakap lower low. LW ni apa? Left wing ke? Golden Girl Life cakap another lower low. Ya betul. Light and Spadam cakap lower low. Vinod cakap lower low. Ya betul. Kalau dia nak turun ke bawah guys, kalau dia nak meneruskan penurunan ke bawah, dia sepatutnya akan membuat satu breakout ke bawah macam ni, dan dia akan membuat satu lower low dekat sini. Okay. Dia akan buat benda ni. Then baru kita boleh cakap yang okay, dia nak turun lagi. Cukup right wing gelak je saya cakap apa left wing kan. Ini baru betul kalau kita nak cakap dia nak turun ke bawah. Tetapi apa yang terjadi pada hari Jumaat hari tu, benda ini tidak terjadi. Instead, dia membuat satu apa yang kita panggil sebagai change of character. Perubahan PL ataupun perubahan sikap dekat sini. Dia telah pun membuat apa yang kita panggil sebagai change of character dekat sini, di mana instead of dia membuat satu lower low, dia telah pun membuat satu higher high dekat sini. Dia dah membuat satu higher high. Jadi yang ini kalau kita padam guys, yang ini yang ini. So ini kita jangan tengok lagi dah. Okay. Ini kita jangan tengok lagi dah. So kita dah nampak tak dia punya structure dia tu dah semakin jelas. Low, high, low, higher high, higher low, higher high, dan lepas ni dia nak buat apa? Sini. Dia akan buat apa kat sini? Dia akan buat apa kat sini? Korang rasa? Untuk meneruskan perjalanan ke atas lagi. Dia akan buat apa? Higher low. Yes, betul. Siapa ni? Dot cakap higher low. Betul. Dia akan membuat satu higher low, dan kemudian kalau dia nak meneruskan perjalanan ke atas, dia akan membuat satu higher high yang baru, higher low yang baru, dan berterusan benda ni. Okay? So that's why I bersetuju dengan kebanyakan korang yang dekat dalam ni yang mengatakan bahawa pada hari esok ada possibility yang price ni boleh naik lagi. Sebab apa? Kita dah lukis dah. Dua batang candle ni, kita dah lukis dah pergerakan price tu dalam bentuk open low high close dan dalam bentuk open high low close. Okay? So esok ni, kita punya matlamat kita guys, ialah kita nak cari dekat mana dia akan pusing ni. Dekat mana dia nak buat pusingan ni. Untuk dia buat lower low dia ni. Ini kita punya
tempat di mana kita paling sedap untuk kita cari buy dan kita boleh hold semula sampai at least sampai area sini. Sebab apa? Kalau dia nak naik lagi ke atas, dia akan pecah benda ni, betul tak? Kan, dia akan pecah benda ni dan buat satu high yang baru, betul? So at least sampai ke higher high yang ini. Yang ini. Kita boleh hold sampai sini. So dekat mana kita nak cari benda ni? Okey. Nak cari benda ni, kita nak tengok dekat mana? Cuba komen sikit. Nak tengok dekat mana? Nak tengok dekat mana? Cuba komen sikit. Ada tak siapa-siapa yang pernah join saya punya live hari sebelum ni? Kan? Ada tak? Betul. BBQ Stick cakap H4. Pak Doi cakap lower time frame. Cepen Mimpi cakap big trader confirm dah tahu plan kita ni. So kena hati-hati. Golden Girl Live cakap boleh pakai BRN juga ke bu? BRN saya tak tahu apa benda BRN. Saya minta maaf. Karas cakap H1. User not found cakap lower time frame. Ya betul. Ramai lagi yang komen dekat bawah ni. Ren Espada pun cakap cari fair value gap lower time frame. Betul. Okay. So yang kita perlu buat ialah kita perlu cari lower time frame punya liquidity untuk menolak price ni naik ke atas. Bullish liquidity. Big round number. Saya tak guna big round number. Saya minta maaf. Saya tak percaya benda-benda ni semua. Saya hanya tengok pada liquidity dan range saja. Minta maaf ya, Golden Girl. Saya minta maaf. Okay. So, dekat mana korang nak cari benda ni adalah pada lower time frame lah. Kan? Sebab kita nak tengok apa yang ada dalam candle hari Jumaat hari tu. Kita kena operate candle hari Jumaat ni tu. Tengok apa ada dalam ni. Apa liquidity yang ada dalam ni untuk menolak price tu naik semula ke atas. Ada ke tak liquidity? Liquidity tu apa? Liquidity tu adalah tempat di mana ada banyak buyer lah. Kan? Ada banyak buyer. Dan ada banyak buy order dan ada banyak demand dekat situlah. Itu adalah liquidity. Okay. So now, untuk melengkapkan jalan cerita yang kita dah lukis dekat sebelah ni, kan? So kita nak turun ke lower time frame. Air padam dulu jalan cerita kita tu. So now kita turun ke lower time frame iaitu 4 hour. Okay. So sekarang ni, dekat lower time frame, apa bentuk liquidity yang korang boleh nampak dalam ni yang boleh ada kemungkinan untuk push price tu naik ke atas? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit apa bentuk liquidity yang korang rasa AI akan perhatikan ataupun AI akan fokus, di mana dekat situlah tempat di mana AI akan cuba untuk mencari buy. Okay. Kalau kita tengok kalau V-Note cakap fair value gap dekat dalam ni, kalau kita tengok dekat sini, tak ada fair value gap pun kat sini V-Note. Tak ada fair value gap V-Note kat dalam ni. Macam mana tu V-Note? Kan? Tapi range kita dah ada. Kita dah ada range dah. So range kita adalah daripada sini, swing low ni, sampai sini. Sini pun boleh kalau nak ambil. Tapi ni a little bit, orang kata apa ni lah. A little bit pendek sikit lah. Dia ada dua range yang kita boleh tengok. Air tanda pula dulu. Air padam dulu yang lain-lain ni. Okay, macam ni. So, kita actually ada dua range. Kalau on daily kita tak nampak apa-apa. On 4 hour. Okay, on 4 hour actually kita ada dua range. Satu adalah range yang kecil dekat atas ni. Dan satu lagi adalah range yang lebih besar. Daripada bawah sini sampai atas sini. Okay, kita nak fokus yang mana satu? Pada pendapat AI, fokus pada yang kecil dahulu. Settlekan yang kecil dulu, then kalau dia tak jadi, baru kita pergi kat range yang lebih besar. Kalau dia tak jadi kalau dia tak jadi. Okay, kalau kita tengok guys, kalau kita tengok, kalau range yang kecil, katakan kalau kita fokus pada range yang kecil ni, kan, dan kalau kita tukar kepada line chart, korang nampak tak ada satu lekuk dekat sini? Nampak tak ada satu lekuk kat sini? Nampak tak? Kalau kita tengok kat line chart, nampak tak ada satu lekuk tu? Sini ada probability untuk jadi satu tempat liquidity di mana price tu boleh terpantul. Ini pada pendapat AI lah. Tapi dia agak, orang kata, a little bit low probability lah pada AI. Sebab apa? Ini sebenarnya adalah satu bentuk engulfing yang tak jadi tau. Engulfing yang tak jadi. So,
AI agak sedikit skeptical lah. Tapi AI masih akan monitor area sini. Bila price tu turun, AI akan monitor area sini. Because satu benda ialah, lekuk ni, dia berada di dalam kita punya golden zone sebenarnya. Ni, golden zone ni. Dia berada dalam golden zone kita. Jadi, bila dia berada dalam golden zone, dia mesti ada sebab kenapa dia berada dalam golden zone tu. Macam tu. Mesti ada sebab kenapa dia berada di dalam golden zone. So, kita nak tengok jap. Nanti esok kita nak tengok sama ada tak reaksi price dekat area lekuk ni. Ada tak reaksi price dekat area lekuk ni. Ini satulah. Okay, AI akan tanda dekat sini. Ini adalah satu liquidity area yang AI nak tengok. Okay, walaupun tak berapa nak kuat, tapi AI nak tengok juga. Dan mungkin kita terlupa untuk menandakan previous day low kita dekat bawah ni. Ini adalah previous day low yang ini, line ni. Dan line ni pun boleh dijadikan satu tempat untuk kita cari buy juga esok lah. Tapi kalau yang previous day low ni, I rasa dia lebih dia lebih practical kalau kita menggunakan satu range yang lebih besar macam ni. Range yang lebih besar macam ni. So previous day low ni adalah lebih practical kalau kita menggunakan range yang lebih besar lah. Okay, macam ni, previous day low. Okay, dan dia pun berada di dalam satu berada di dalam kita punya golden zone juga untuk range yang besar ni. So ini dua tempat yang AI bagi ni lah. Dua tempat yang AI bagi ni adalah dua tempat yang AI akan closely monitor apa pergerakan price akan buat dekat situ. Apa current market price pada hari esok akan buat dekat situ. Kalau ada pertukaran arah, insyaAllah AI akan try untuk masuk buy daripada area sini. Dua area ni. Sini satu, atas ni dan sini. Tapi AI rasa kat atas ni AI ada sedikit skeptical sebab dia bukanlah satu bullish liquidity area yang sangat besar lah dekat sini. Yang bawah ni lebih strong lah berbanding yang atas. So ada possibility yang price ni mungkin dia akan turun, dia akan react sikit, and then after that dia turun sampai ke previous day low ni, then baru dia pacak semula ke atas. Tapi memandangkan kita dah menghampiri ke penghujung tahun kan, jadi boleh dikatakan pergerakan ni adakah dia akan berlaku dalam satu hari, itu menjadi satu tanda tanya jugalah kan. Saya harap dia, orang kata apa, dia tidaklah orang kata memakan masa yang terlalu lama sangat lah untuk retrace tu. Sebab apa? Bila dah hujung-hujung tahun ni guys, dia slow sikit gold ni. Gold ni slow sikit bila dah hujung-hujung tahun. Jadi kita tak nak orang kata terlalu berharap sangat yang price tu boleh retrace dengan dalam, dengan cepat lah. Tapi possible tu possible. Possible tu possible. Okay? Possible tu possible. Alright. So, I actually hari ni I nak buat satu quiz sebenarnya. I nak buat satu quiz. Sebenarnya dalam range yang besar ni guys, sebenarnya ada satu kawasan liquidity yang ramai orang terlepas pandang. Dalam range yang besar ni, di bawah purple line di bawah purple line ni, di dalam zone apa ni? Purple line, bawah purple line ni zone apa? Bawah purple line ni zone apa guys? Cuba komen sikit. Ada tak siapa-siapa yang ingat lagi? Bawah purple line ni adalah zone apa? Sebab kita nak masuk buy kan? So kita nak cari zone apa? VNOT cakap 50%. Ya, betul. Okay. Scar cakap discount. VNOT cakap 50%. Glad MP cakap zone discount. Alip Zai cakap discount. Zaid Zulkifli cakap murah. Ya, betul. So kita nak cari buy. Kita nak buy. Kita nak beli dalam keadaan murah guys. So kita nak cari liquidity area yang berada di dalam zon murah sahaja. Ni kalau kita tengok pada range yang lebih besar lah. Okay, range yang lebih besar lah. Dan dalam ni ada satu lagi liquidity area yang ramai orang terlepas pandang. Okay, ramai orang terlepas pandang. Cuba komen sikit. Biar I padam yang atas ni. Biar I padam yang ini. Okay, selain daripada previous day low ni, ada satu lagi liquidity area yang ramai orang terlepas pandang. Cuba komen sikit. Siapa yang dapat jawapan dengan betul, I akan bagi jap. Berapa banyak kita nak bagi Ethereum malam ni. Kita nak bagi Ethereum. Kita nak buat giveaway Ethereum malam ni. Jap.
Kita nak bagi Ethereum. Sekejap ya. Sekejap, saya tengok sekejap. Cuba komen dulu. Kita nak bagi Ethereum malam ni. Okey, kita nak bagi 0.0034 Ethereum yang bernilai 10 USD. 0.034 Ethereum malam ni kita nak bagi. Kepada siapa yang join malam ni, yang bagi jawapan betul yang paling pantas, saya akan bagi 0.004 Ethereum. Ethereum ni saya 0.034 Ethereum bersamaan dengan 10 USD ataupun 10 USDT. Okey, kalau ai tengok daripada komen-komen ada yang cakap diskon. Ahim Salim cakap 4480. Okey, kita dah jumpa satu jawapan yang paling pantas dan paling cepat, iaitu volume imbalance. Ini Brother LL ni. Brother LL nanti tolong tolong DM biar saya pin jap. Biar saya pin jap kamu punya ni. Brother LL, kamu jadi pemenang malam ni. Okay, so kita ada satu lagi liquidity, bullish liquidity dekat area sini yang ramai orang terlepas pandang. Kita ada volume imbalance dekat sini. Sini. Volume imbalance tu apa? Volume imbalance ni dia adalah satu bentuk gap tau. Dia adalah satu bentuk gap yang terhasil disebabkan price tu dia buka dia jauh sikit. Contoh macam hujung hari Jumaat dia close kat sini. Tiba-tiba hari Isnin dia buka jauh sikit ke atas. So gap antara tu adalah apa yang kita panggil sebagai volume imbalance. Dan macam mana kita nak trade volume imbalance ni? Cara nak trade dia adalah sama dengan cara kita trade fair value gap. Okay, cara nak trade dia adalah cara yang sama untuk kita trade fair value gap. Sama je. Maknanya kita tunggu price ni turun dulu sampai ke sini. Okay, dan kita cari kita punya confirmation, dan juga bawah ni juga ada PDL menambahkan Ajinomoto kepada kita punya entry kita. Kalau dia betul-betul tertolak daripada sini lah. Kita tunggu dia turun balik ke sini dan kita cari confirmation kita. Ada confirmation, kita cari buy dan kita boleh try untuk hold. Try untuk hold sampai ke atas ni semula. Okay. Siapa yang dapat buy dekat sini esok ni, esok ke lusa ke tak kisahlah kan. Siapa yang dapat buy daripada sini, okay, Ai minta korang untuk bersama-sama dengan Ai untuk cuba untuk hold semula sampai ke 4549.94. Cuba untuk hold sampai ke 4549.94 all time high. Okay, kenapa Ai cakap macam tu? Sebab apa? Kalau korang tengok structure kalau korang tengok market structure, nampak tak dekat sini? Sini ada apa? Low, sini ada high, sini ada higher low, sini ada higher high. So, apa yang kita nak cari kat sini adalah higher low. Okay, higher low. So, kalau kita nampak ada pergerakan yang membuat higher low kat sini dan price tu dia nak orang kata bullish, dia nak naik lagi ke atas mengikut weekly punya pergerakan, buy right dia boleh pecah area sini untuk membuat satu lagi higher high dekat atas sini. Okay, buy right dia boleh pecah satu lagi high yang atas ni untuk membuat satu lagi higher high dekat atas sini. So that's why I cakap cuba untuk hold sampai sini. Cuba kalau dapat buy dekat sini, cuba untuk hold sampai sini. Dan kalau selepas dia dah pecah kat sini, nak kutip terus pun boleh. Nak set break even pun boleh. Set lah break even. Sebab apa? Weekly kita masih lagi bullish guys. Weekly masih lagi bullish. Okay? So kita boleh try untuk cuba untuk hold at least sampai ke 4549.94 dekat sini. Sebab apa? Kalau mengikut market structure, okay, mengikut market structure yang dah tanda bulat-bulat ni, okay, so kita ada low, kita dah ada higher high, kita dah ada higher low, kita dah ada higher high. Now kita nak cari satu higher low, dan kalau kita dapat buy daripada sini, buy right price tu boleh buat satu lagi higher high dekat atas ni. So untuk dia buat satu lagi higher high, dia kena pecahkan high yang ini.
Okay, dia kena pecahkan yang ini. So, inilah rahsia kenapa AI boleh hold beratus-ratus pip. Kalau korang tengok dekat dalam AI punya Telegram channel AI, okay, setup AI, okay, ni AI, AI orang kata dengan confidentnya AI boleh cakap setup AI akan always lebih daripada 100 pip. Kenapa? Sebab benda ni lah, market structure. Okay, market structure. Kita pernah hold 300 pip, kita pernah hold 600 pip, kita pernah satu masa, bulan 9 hari tu, kita pernah hold 3,000 pips. Korang boleh masuk dalam Telegram channel AI sekarang dan korang boleh scroll balik naik ke atas sampai ke bulan 9 dan korang boleh nampak ada satu profit ataupun satu screenshot yang ada juga student-student AI juga sama-sama hold dengan AI yang dia bagi tahu yang kita dah hold sebanyak 3,400 lebih pips. Macam tu. Okay? So, cubalah. Ini adalah satu possibility untuk kita swing dan kita hold dengan lebih jauh lah. Sebab apa I suruh korang hold? Sebab kebanyakan kita adalah trader-trader marhain, guys. Kita punya modal kita kecil kadang-kadang. Nak depo 100 USD pun kadang-kadang susah. Jadi kita perlukan satu pergerakan yang besar, barulah kita boleh dapat pulangan yang besar sikit daripada apa yang kita investkan. Bukan bermaksud I cakap yang 20 pip tak bagus, 30 pip tak bagus, 50 pip tak bagus. Tidak. Tapi sampai bila korang nak jadi tak confident macam tu? Sampai bila? Kan? Cubalah. Benda ni bukanlah satu benda yang orang kata tak logik. Benda ni adalah satu benda yang logik. Kan? Benda yang logik. Ini market structure je kot. Kan? High, low. Kan? Ni semua market structure ni. Korang dah belajar benda ni sepatutnya. Higher high. Kan? Higher low. Should be. Dia boleh pecah lah yang ini untuk buat satu lagi. Higher high kalau dia nak naik lagi ke atas. Seperti mana yang kita cakap tadi. Seperti mana yang kita tarik FIB extension tadi. Kan? Macam tu. So, faham tak benda tu? Okay? Alright guys. So, kita dah berkeudara sebanyak selama 1 jam 14 minit ni. Lepas ni actually I ada satu personal coaching sebenarnya dengan ada seorang brother daripada Sabah ni. So, I terpaksa untuk cut kita punya live kita dekat sini. Kan? Nampak kat sini ada 177 mata memandang. Kan? So, I minta maaf yang kita tak boleh nak live dengan lebih lama lagi. Okay, biar I baca sikit komen kat dalam ni. Okay, untuk menyedapkan hati korang. Okay. Golden Girl Live cakap, it's so scary gold can go up this high. Ya, betul. Gold memang scary guys. Memang scary. Tapi sangat-sangat berbaloi untuk kita trade lah. Kenapa bang tak boleh lama live? Sebab lepas ni saya ada personal coaching. Saya ada personal coaching dengan student yang lain. Saya sebenarnya nak start coaching dia pukul 10. Tapi dah lambat dah ni. Tapi saya minta dia tunggu dulu. Saya kata tunggu sekejap. Saya nak habiskan live ni. Muhammad Arif Syarudin cakap esok sell dulu ya. Tunggu dulu. Tunggu confirmation untuk sell Zain Health Consultant cakap, Assalamualaikum Ai, baru masuk balik kampung, nanti saya tengok kat YouTube. Ya betul, nanti kepada siapa yang masuk lambat, kita punya live ni saya akan download dan saya akan upload dekat dalam YouTube channel saya. Okay, boleh join Abang Zain ni untuk tengok balik dekat dalam YouTube channel saya keseluruhan live kita ni semua nanti. Okay, Maira Ayu cakap, MF nak tanya Ai guna broker apa. Saya tak boleh recommend apa-apa broker di dalam live ni. Saya minta maaf. Saya sendiri adalah bukanlah seorang IB yang orang kata bergiat sangat dalam IB. So saya tak recommend apa-apa broker. Saya minta maaf. LL cakap M50 dan M5 macam cantik untuk ambil reversal sell sementara. Boleh. Kalau pada lower time frame boleh. Cerpen Mimpi cakap nak buy dululah, modal insya-Allah mampu tahan. Boleh je kalau mampu tahan. Roy cakap kalau nak personal coaching macam mana bang? Boleh DM tepi Roy. Dekat bawah sini, kalau awak nampak dekat bawah sini, mana kat bawah sini. Kat bawah tepi sini ada satu kotak warna oranye ke kuning. Awak boleh tekan kat situ, awak boleh DM. Nanti sama ada saya ataupun admin saya akan reply dekat situ nanti. Okay? User 8123 cakap, apa nama YouTube ni? Nama YouTube sama je, AI Trader, AIETRADER. Cuba boleh cari dekat dalam YouTube nanti Mira Ayu cakap okey. Jim cakap bagi pendapat bang untuk depo 20 USD macam saya, guna account Send. Kalau 20 USD guna account Send kalau nak trade gold. LL cakap nak tanya gambar belakang tu boleh share ke 150k USD FTMO account ke withdrawal achievement. Yang ni ke?
Oh, yang ni ke? Yang ini bukan apa ni? Ini bukan withdrawal. Ini bukan withdrawal Ini adalah sertifikat saya dekat prop firm yang bernama Leverage yang ni. Kalau korang nampak. Ini sertifikat saya dekat prop firm yang bernama Leverage, di mana saya dah pass dia punya challenge dia untuk manage account yang sebesar 150k. Itu sertifikat je lah. Tapi kalau nak tengok withdrawal punya sertifikat yang ni lah. Yang ni. Ini saya ada satu withdrawal certificate yang saya mampu nak gantung. Ini saya withdraw dekat Atlas Funded sebanyak 1,834. Tapi ini account 200k lah. Ini account 200k lah. Ini account 200k. So, saya withdrawal saya, payout saya takkan payout besar-besar. Saya akan cari payout kecil-kecil je. Tapi saya buat consistently lah. Saya tak nak payout besar-besar sebab takut prop firm ni dia tak nak bagi payout kita, tak nak luluskan payout kita. First time tengok orang kita capai FTMO, ramai je sebenarnya. Ramai. Harga berapa bang personal coaching? Boleh DM tepi nanti kita boleh bincang berkenaan dengan personal coaching kalau siapa yang berminat. Okay. Kalau account 200, berapa layer boleh entry? Ini layer saya tak recommend layer. Saya suka masuk satu single entry je. Senang nak manage. LL cakap mantap. Terima kasih. Capai mimpi cakap terbaik tuan. Terima kasih. Okay guys. So thank you very much kepada 130 mata memandang yang sekarang ni tengah tengok. Saya minta maaf saya terpaksa cut live kita dekat sini sebab saya ada lagi sesi personal coaching yang saya schedule selepas ni, okay, dengan seorang brother daripada Sabah ni. So insya-Allah esok atau lusa kita akan live lagi dan saya akan cuba untuk saya akan cuba untuk share free education lagi dekat korang dan cuba untuk membawa reality trader yang sebenar-benarnya. Bukanlah orang sekadar orang yang tayang Lambo, bukanlah sekadar orang yang tayang orang kata Ferrari, bukanlah sekadar orang yang tayang rumah besar, bukan. Ai nak bawa satu sentimen yang bersih terhadap trading ni. Sentimen trading yang betul. Ai nak korang punya mindset korang berubah daripada mempercayai orang yang tayang-tayang apa Lambo apa semua-semua tu, benda tu dah lapuk dah, kan? Cuba kita orang kata move forward. Kita tengok pada result. Kita tengok pada result. Kita jangan tengok pada kereta orang. Kita jangan tengok pada orang kata apa, pada orang punya rumah besar. Kalau seorang cikgu, kalau korang nak cakap seorang cikgu tu cikgu yang bagus, mestilah korang nak tengok berapa ramai anak murid dia yang berhasil. Betul tak? Okay. Tapi Ai kat sini, Ai bukan nak cakap yang Ai bagus. Okay. Tapi korang boleh masuk dalam Ai punya profile, TikTok profile Ai. Ada satu video yang Ai baru je upload, di mana bukan sekadar Ai sahaja yang dah funded, ada ramai lagi student kita yang dah funded juga sepanjang tahun 2025 ni, dan kami menggunakan satu money management dan risk management rule yang sama. Money management rule dan risk management rule yang sama. Boleh tengok dia punya sertifikat dia dekat bio TikTok Ai. Okay? Boleh tengok dulu. Then baru nilai kemudian. Okay, thank you very much. Ren Espada cakap thank you banyak-banyak Ai. Glad MP cakap thank you brother Ai. Zaid Zulkifli cakap thanks Ai. Welcome Warung Syed cakap setup dan execution terbaik guna time frame apa? Sebaik-baiknya guna H1 dan ke atas lah, kan? Untuk direction H1 dan ke atas. Jangan guna yang low time frame. Low time frame untuk confirmation sahaja. User ni cakap Assalamualaikum bang, terima kasih pengusahaan ilmunya. Okay, semoga bermanfaat. Zain cakap betul, ilmu Ai ni mudah difahami. Thank you very much Zain. Dennis cakap index macam best. Index saya tengoklah, in the future saya akan cubalah untuk trade index juga. Thank you guys. See you again in our next live. Okay, so Ai terpaksa cut. Saya minta maaf, Ai terpaksa cut live kita untuk malam ni. Jumpa lagi dalam next live kita. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Ni ada satu lagi. Golden Girl cakap, thank you very much for the good advice. Not just on technical but also on motivation. Yes. Welcome. Semoga bermanfaat. See you again guys. Bye-bye.